Saya kena mendokumentasi mereka. Menangnya adalah ayah. Bye bye, elok balik. Hi. Assalamualaikum people. So today is the day. Today is the day office mate hang out. Huh? One tick? One tick. Itu kena random. Bulan 12 hari tu kita orang ada pilih-pilih warna untuk bagi hadiah. Aku macam tak tahulah kenapa lah nak kena ikut trend TikTok. Masalah kena beli seorang satu. I'm broke now. Aduh, sebabkan lampu office ni dia jadi nampak kan? Dia kan? Wih, sama ni. So, mana siap datang ni? Ni art aku kat office. Another art. Sumpah aku letak sini. Oh, ada. Hari tu kita orang pilih. Dapat dua. Bukanlah dua, satu. Tapi ada orang tu pun ada. Dia dapat warna tak ni. So kita macam pilih je lah dua. So merah dengan hijau. Jadi aku pilih hijau je. Aku tak nak merah tu. Tak apa-apa tu merah. Tiba akak satu kak. Boleh apa? Hitam. Pearl. Satu je yang selesai. Okay. Nanti aku akan cakap kata-kata aku apa. Aku describe lah nanti aku punya hadiah tu macam mana. Tahu. Semua orang kena describe. Aisyah pun cakap macam ni. Kenapa korang beli tu? Sebab apa? I'm broke. Dia aku nak beli iPhone untuk kau. Tapi sebab iPhone tu saya dekat tu tak sampai di stok. Dah. Kau boleh aku belikan rumah je. Seorang satu. Pasti empat. Aku rumah tu tak siap lagi. Sebabkan trend TikTok kita orang tiba-tiba di sini tau. Dia kau besar. Lepas tu Nanti buat apa? buat apa? Buat video. Nanti akak delete. Okay. Lepas tu aku dah lupa aku cakap apa. Disebabkan event hari ni 7 bulan 2 2025, hari Jumaat, kita akan tidur satu malam. Jumaat, Sabtu. Disebabkan event hari ni kita orang minta balik awal tengah hari tapi tak dapat. So kita orang dapat balik pukul 4 lagi. 1 minit dah siapkan email untuk dihantar. So weh, dah pukul 4 dah weh, dah jom. I still got my paper. Kan. Dapat warna? I got hitam and then purple. Kau pilih apa? Campurnya. Campurnya. You? Ada. Tak ada paper. Kalau pink. Pink ni pink ni. Tang. Ni? Ni? Dia gone. Gone. Kita akan tunggu dia. Kita orang nak balik dulu. Tak adalah balik. Pergi ke kereta. Saya kena mendokumentasi mereka. Weh, tidur sehari je weh. Penuh weh. Okay guys, I need to okay guys, this is office mate day out. So sekarang kita orang on the way Altemont Kiara. Berapa? 12 kilo 23 minit. So jom. Tak apa, tak ada orang pergi. Tak apa kak. Tak apa. Saya lagi orang mohon tak mampu. It's okay. 33 ni 30. 30. Ha, depan lagi. 20. 23.
Pagi-pagi lagi tu dekat tiang building. Mencari parking pun dekat sejam. Ni. 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 Okey, masuk cepat semua orang nampak. Tiba. Tak ada orang tu. Mana pintu lobby ni? Dia punya kita punya ada ni apa ni Jad? Kita punya dia macam hotel tau. Macam Arisha pergi selalu dia macam B&B sebab ambil dekat box je. Ambil kat box je. Tadi siap IC lagi. Siap IC, photo state, bagi Dia punya ada deposit. Tu dah bagi lah deposit. Dah. Dia dapat Aisyah. Cash. Ya Allah weh. Lift pun mana weh? Bila kita orang pusing. Kita orang bercuti jarang orang pakai map. Siap ada map, nanti aku tunjuk dia lukis map tu kena jalan mana lalu mana. Nak tengok faham tak? Nak tengok korang faham ke tak? Tapi better lagi kita jalan naik atas ni. Kalau kat bawah tadi tak, aku rasa tak bernafas. Ya tu. Dengan barang banyak kan, tidur sehari. Okay guys, kita orang baru sampai. Oh, toilet dia satu je. Boleh kita buat sini. Okay, let's see. Tapi dia kata tadi kena letak. Tu baru ada ni. Elektrik. Mana? Mana tadi? Tapi ni dia dalam tepi lawa lah. Nak rakam ke? Nak rakam yang baru tu. Ni dia punya kitchen. Masuk-masuk pintu je. Dah ada kitchen. Ruang tamu kecil. Ada 2 bilik. Bilik yang pertama. Oh, ada dalamnya toilet. Mandi. Ada jamban tak? Ada toilet je. Jambannya di luar, toiletnya di dalam. So ni bilik. Ni mandi gini. Ciao. Apa? Saya tengok. Wah, pemandangan kita. Saya nampak. Kial. Itu sofa bed ke? Oh, boleh tidur seorang. Okey je. Boleh je. Aku tidur sini. Jom dah kat gambar. Biar kita tengok. Tidur weh. Kat gambar weh. Lampu ni mana plugnya? God. Oh, dah buka dah. Dia punya ruang tamu je lawa guys. Kecil. Kecil gila. Seksi. Dah sedih sangat tak ada apa. Lampu ni mana RM1? Sampai RM2 Masuk dah RM1. Ni aircon. Siapa nak kipas? Okey. Maksudnya kan siapa nak berak sana tu? Berak sana Ada mandi. air kan? Ha. Ada 3 Mandi. ni. Tak. Sambung. Tadi I tak bawa tripod. Letak atas ni cepat tu Tripod. Cuma pakai phone korang lah. Ni aku nak rakam je kat tepi. Memang bukan kan? Tak ada gambar. Tak ada hati tau. Selfie lah. Okay guys, ya Allah. Memang standby sebab drive memang kena Bulu-bulu kucing banyak ya. So sekarang kita orang nak pergi mandi pool. aku jauh betul muka. Boleh kecil. 6, 9 Bukan. Let's go. Jelas ni. Nak tengok. Hujan lebat. Dekat mana? Jalan mana? Apa tadi kat dia tadi? Mojek. Dia yang jaga sila. Kesudahannya chef kita. Weh, aku kan tengah mojong tadi. Kesudahannya kita orang balik ke bilik dan makan-makan. Layan movie. Kau tak buat air. Kau sudu ni. Yes. Okay guys, ini kita nak namakan apa ni? Makanan kita ni, dinner. Makan hujan. Makan hijau tu. Mahal betul makanan.
Ni chef kita. Ya. Walaupun dia tak makan lagi. Arisha dah makan. Jom makan. Okay guys. Sekarang pukul berapa? Sekarang ni 7.56. Kita sekali lagi attempt untuk pergi ke swimming pool. Harap-harap kita boleh Mandi. Apa nak dah? Aku suka dia tanggal tudung. Aku tak tanggal tudung. Sambil makan. Tu pakai tudung ikat. Kita orang kampung. Jangan marah. Jom. Maggi lah. Baru nampak aku punya misai terkeluar weh. Weh tolong lah lagu. Sebabkan Taekyon nak kahwin. Itu viral. So Kak Farisa buka lagu ni untuk tunjuk kat diorang Taekyon tu siapa. Tapi diorang tak tengok pun. Tahu tak Taekyon tu dari mana? Jangan nampak mana Taekyon yang ni. Mana? Tak nampak. Dah lah ni. Sebab dulu zaman bila lah. Macam cawan yang tak cukup mangkuk makan kat cawan. Dengar tak? Ha? Macam tak ada mangkuk makan kat cawan. Okay. Asam. Kenapa korang punya banyak-banyak? Aku yang kecil lah. Okay, nanti kita bagi ambil balik. Wow. Supposedly bag ni aku nak masuk dalam bag. Tapi aku last minute terlampau sakit. Tak sempat. Cuba try. Aku depan dengan semua bag. So aku terpaksa menggunakan bag ni sebagai bag. My hadiah. Satukan semua. Kat. Walaupun tak nampak hijau. Walaupun Boleh lah. Sekejap. Itu sini lah, sini lah. Rakam apa? Rakam. Yang nak buat lagi tau. Lepas tu Okey. 2, 3. okey. Dah. Lepas tu lepas tu bagi satu-satu korang. Dah start dah bagi. Belum. Lepas tu? Bila? Dia nak buat record ni tu rasa? Apa? Nak record bagi Ah, siapa bagi kan? bagi je lah. Tak payahlah. Siapa bagi dulu? Satu je. Sini. Tak, sorang-sorang lah. Kak Farisa dulu. Okey. Explain. Explain. Explain macam Aisyah cakap ni. Explain kenapa beli benda tu. Kenapa. Okey. Oh, tak bukan. Ni untuk video TikTok. Untuk bagi. Ha. Macam mana? Ha, tak apa kita satu-satu dulu bagi buat video TikTok dulu. Satu. Tak maksudnya. Maksudnya akak bagi satu. Biar je dah nampak. Nanti dapat juga. Aku nak lagi. Macam tu. Bangun lah. Nuri Bangun. Oh, betul lah. Okey. Satu. Dah. Letak bawah ke bagi korang? Duduk ah, duduk. Tadi dah cantik. Dia nak berdiri. Lepas tu Nak macam mana bagi- nak bagi macam mana Arisha? Cuba ambil sini kot. Macam ni. Lama. Kan Aisyah dulu. Sebab Aisyah nak pegang kamera kan. Ha. Sini Aisyah dulu. Okey, satu. Macam dia tak pegang ada ranjat ni. Ada ni. Tu tak ada tripod. Ya. Akak Aisyah bagi dulu. Dah je biarlah je lah satu kat. Okay guys, kita nak bagi hadiah tapi demi konten terbalik weh. Tak apa, biar. Kita pun dah tak masa dah. Member dah tak sabar dah takut nanti dia punya terbalik. Dah rakam dah tadi? Dah. Lepas tu kita pegang. Pegang. Okay, sekarang kita unboxing. Takut. Jangan over-over. Apa ni akak? Baju kelawar. Baju kelawar. Mana kalau pintu? Tadi dah ranai. Lain ke? Lain. Akak ambil sini lain. Kenapa kakak warna pink ke warna purple ni? Pintu? Oh, akak letak ni. Sebagai warna purple. Kan itu. Paper je. Kreatif. Pink. Priok. Pink. Tapi akak malut ni warna purple. Akak tak tengok Nuri lagi kreatif. Dapat periuk weh. Boleh bawa pergi office. Boleh bawa pergi office dulu. Pergi office. Tak payah pergi. Ya. Ada chance. Ni. Nanti kita nak gambar semua. Satu. And then last ni ada Aku kata kat sini. chopstick. Betul lah nak ambil tadi. Yeah. Okay, tak adik. Lagi kita nak tak gambar satu. Lepas tu nanti dah jadi kita gambar. Kita ni. Paper bag. Okay. Ni baju. Oh. Okay, next. Siapa? Next. Ni.
Okay, aku punya. Lawak ada benda yang sama. Sama ke? Tengok doh. Okey, ada orang malam ni. Ini favorite. Ni aku pergi Danau Kota pergi beli tau Chocoja ni. Last minute. Sama. Tak asyik sebenarnya nak beli juga bagi lawak. Semua ini je. Semua ada dia macam mesti ni. Sebab seronok. Pergi tu pergi dulu. Tak payah rakam yang buat borak yang Oh, ayah you balik. Ya, dia macam mau inner mesti ada. Kenangan kan? Kenangan. Okay, next. Itu bagilah aku explain dulu. Okay, patutnya yang ni supaya korang boleh bawa bekal. Mana cukup? Ayah makan banyak. Supaya kau makan banyak ni je. Okey. Lepas tu yang tu yang warna hijau tu letak dekat sini. Tada. Tak kat putih. Cushion. Okay dah. Jap. Aisyah punya. Itu aku pergi beli emerald green, bukan green yang green. Ada punya. Okay, Aisyah punya. Ada seorang punya akan dapat Aisyah explain nanti. Okay. Okay. Apa lain ke? Ada satu kekurangan satu. Okay. Ayah dapat kuku tu. Apa ni? Kuku Make up. Makeup. Aku agak dah nasib baik aku tak beli. Aku dah macam Niat aku tu tak lah, boleh aku dah tak boleh beli benda-benda make up sebab 2 ekor ni mesti confirm beli benda make up. Kenapa je beli dia? Hujan kan? Ya, ini pun aku hampir nak beli. Aku macam ya Allah takutnya benda yang sama. Nasib baik aku berfikiran luar kotak. Siapa yang nak cekam lah? Nurit lah. Akak. Nanti hari sini Aisyah bagi ni tau. Akak ni lah. Wah. Orang tu tak bagi ni. Orang tu kurang ni lah. Sekejap Apa weh? Aku rasa aku yang tak ada ni. Akak dapat ni. Nanti hari sini Aisyah bagi. Dapat Okay, apa? jap. Tak dapat apa? Ha? Tak dapat apa? Inilah. Lengkap akak je tak lengkap. Oh, okey. Satu je. Nurit. Nurit lah tak ada. Nah, kan kata ni satu ni je. Nanti dia bagi satu lagi. Okay. Okay, dah tu dulu. Semuanya aku nak beli. Aku nasib baik lah. Ini tak terfikirlah nak beli ni untuk semua orang. Memang power. Nanti korang Yang ni sama lah. besar juga tau. Ada yang kecil. Boleh, Aisyah dia Tak apa. Aisyah tak spend. Makeup tak spender. Saya pernah tengok ni. Tadi ni Aisyah chat tu yang aku buka tu. Oh. Antul. Chicken. Chat dia tak. Saya tak tahu saya. Ni aku punya. Jap, tunggu ah. Kau janganlah. Oh ni. Kenapa kau dah ambil? Kenapa kau dah pegang? Aisyah buka kat Cik rasa tak biasa kita minta dia. Aku buka lah. Kau dua punya. Okay. Banyak betul lah ya. Jangan buka yang tu. Besar satu tu. Banyak Kau buat keluar tu semua. Nanti dia buka kat sekali tau. Kenapa banyak sangat? Ya Allah ayah. Ni dalam rumah ada benda ni. Astagfirullah. Akhir saya. Buka. Dia lupa yang dia cuba. Ayah. Allah dapat rapat. Banyaknya ya. Ya, suka buat macam tu. Ada masa Apa ni? makan. Nanti kita nak cake weh. Ni pun aku hampir nak beli juga. Aku dah agak dah benda-benda makeup ni jangan fikir, jangan difikirkan. Ada dah buka. Nanti tak Sebab aku dapat durian tu. Dalam ni ada buku boleh buka. Ada. Okay, dalam ni boleh buka. Banyaknya. tu tadi kan cakap I bagi orang. Weh, makeup aku. Makeup aku tak banyak pun weh. Aku tak apa. Skincare. Skincare pun tak ada. Pakai. Kau macam pakai. Akak makeup langsung tak ada sangat. Itulah. Ni untuk ni relax kat rumah. Ni siapa yang nak buat kan? Hari tu aku beli pun aku tak buat. Okeylah ni. Itu yang barang ni agak aku. Ni je free dia Bayar je. macam kosong kan. Tak air. Ada Jom lah. buka tu. Buka tu. Ni. Ha. Sebenarnya satu je barang aku nak beli. Yang tu je aku nak beli sebenarnya. Lepas tu macam beg ni besar sangat. So kita beli lagi. Artis biasa. Weh. Buka. Okay, ni boleh masuk dalam tu. Ayah pun tak ada pun. I lupa. I pergi order 3 je. Ya. Cantik weh, cantik. Serius cantik. Tepi. Bawa. Oh, so cute. Oh my Weh, god. gila. I pilih colour tu sebab I rasa macam Glam. Oh my god. sedih pula aku dengar. My first she glam. Banyak ayah. Dua tu. Ayah ni. God. Tiba
Sebenarnya Lagi tepi. Ni apa? cream blush. Dia boleh pakai kat bibir juga. Pakai je, tak nak pakai makeup pun boleh. Tak nak pakai makeup pun boleh. Thank you ayah. Thank you, Ayah. RM20. Ya, itu je. Itu je sebenarnya nak beli. Mana? Ni je sebenarnya nak beli. Lepas tu kenapa ada sini? Kenapa ada macam-macam? Paper bag ni besar kan? Masalah ni tak buat apa? Buah spender tu. Kau ni Spender? tak buat apa ni? Buat apa? Ada dalam yang kain tu. Aku kena jadi tamak ni semua benda aku ni. Mahal apa nak lupa buat apa? Tu. Ini kalau Aisyah tahu. Bread tu letak kat komputer. Mana brick? Ini kan ada brick dalam ni. Nak brick. Itu beri. Ingatkan brick. 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 Bag. Oh, Bag. Syahid. Dia pergi hari tu, hari Sabtu. Hari Sabtu kan buat nak free. Payung tu nak beli Aisyah. Aisyah nak beli Aisyah. Ya, aku nak beli apa? Ya, payung pun ya Allah ada dalam list tu dah ni dah. Pasal apa dia nak beli yang tu? Apa air panas tu apa? Temu. Termos tu Ni, kan ada RM10 tu. Betul barang. Barang. Setiap seorang. Buat Besar apa? roommate kan. Macam mana? Maksudnya seorang punya wakil lah. Bawa keluar semua. Letak kat masa satu. Itulah barang lelaki. Wakil seorang je lah tu. Kan semua. Okey, peluk dulu. Gila gaya. Kau kerja? Ni Aisyah. Bukan kau kerja. Dia kata nak peluk ayah. Thank you semua. Sedih. Thank you semua. Nak Gigi ke kali lain Memang kalau minum. Ya, akak ni sama Tahu tak akan nak bagi kali. Lucut. Aduh lu. tanya kasih mana orang mampu ayah dapat beriga semua je. Ya, agak lah. Ada tidur. Taduri ni. Bukan lalu. Piano ngantuk. Piano. Aku penyut. Aku di. Ya kak Pang. Saya dah beli payung. Sayang macam ni. Tiba-tiba semua nak. Sofa Ya, dah cakap. laptop lah. Padahal masing-masing dah. Okay. Dia mana? Tegak lagi. Di sini. Takkan aku nak. Ni for apa dulu? Samsung Kenapa dia clear sangat? berapa dah? Tak ingat lah. Ya, sebab tu aku beli. Ya. Nak buat konten ni. Ada orang beritahu lah benda ni best. Look bagi dulu. Oh. Tak tengok Tak tahu Instagram. Tak follow lagi. Tak tahu dia apa. Tak ada lain ke? Tak ada. Filternya carilah. Lain tak ada. Jangan Sampai sampai aku dah tinggal 10%. tak ada ni. Kenapa Kita ni tak main filter. Tak tahu. Mula. Buat video pun. Sibuk fokus kat diri sendiri. Tak boleh connect ke? Connect lah. Wi-Fi. Boleh. Yang tak boleh kat Aisyah tak boleh kan? Kita tengok. Nuri dah rembat semua. Dia tarik semua. Lepas buat ke satu phone. Berlagi 2 phone. Ni tak boleh buat. 02 kan? Kita 0202. Mana kunci? 02. Dua. Tak ada tu. Kau tak di. Ayah saya orang sebelah connect dia tahu password. Kan? Setakat 1, 2, 3 sampai 10 sampai 0. Kan Zeta Suit MK172 tu. Comot kat sini. Patutnya 2. Bawah tadi tu bukan 2. Kunci kita mana? Kunci ni. Mana? Kunci rumah. Oh ni lah. Betul? Ada siapa nampak? Kunci rumah. Kunci rumah di sebelah agak. Tengok dekat beg orang tu. Dah. Kita macam ni je tak gambar. 4 orang yang ni. Tak ada benda lain ke? Tangkaplah dulu. Dia cantik tu. Tak nak gambar jauh sikit ke? Macam mana nak jauh?
Ni lah buat video. Kau kata takut gambar. Dekut. Cermin. Now kita orang dah check out. Malam tak ada. Malam. Bye-bye room. Dalam almari tak ada, banyak kekurangan lah. Nanti cakap nak bagi review tapi nanti lupa. So aku nak buat video untuk hantar kat orang tu untuk check out. Okay guys, sekarang kita orang tengah vote untuk makan mana. Akan apa? Akan order pula. ayam penyet. Ayam gepuk, buat noodle, absolute type. Kat mana? Tahu tak? Ada ni dekat Times Square tu. Ya. Tapi bukan ayam penyet, ada nama lain. Ayam Dapat tu bagus. penyet. Ria ayam penyet. Okay. Sekarang kita akan vote. Absolute type lah. Bersedia? Bersedia tak? Absolute type kalau apa? Pening. Okay. Sebenarnya banyak tak? 1, 2, 3. Bismillah dapat lain. Banyak anak panah dia. Jangan. Ayam gepuk. Tak habis-habis lah ayam gepuk. Aku tak nak. Mungkin bulan ni kan, bulan La Arsha. Ya tu. Betul tu. So kita akan pergi makan ayam gepuk. So tapi bad experience. Asal kita pergi tempat semua bad experience? Mungkin sebab first trip kita. Sebab kita orang minta ni lebih, dia tak bagi. Macam the fuck? Apa je lah. Now kita orang dah sampai dekat TS. Mula-mula kita orang nak pergi jalan dulu. So pukul 3 ada apa? Karaoke. Sekarang sementara kita orang main bowling. Padahal mula tadi aku dapat 8 weh. Wajar punya praktis. Ni baru start. Menangnya adalah Ayah. Tapi lupalah tangkap gambar. Habis. Aku tak sihat lah. Tak ada nak berusaha hari ni. Marilah tengok Muaz dekat TS. Kalau okey kat sini bolehlah datang jalan sini. Balik. Bye. Elok balik. Bye. Dah. Bye. Elok balik. Bye. Macam nak balik jauh. Inilah kami berdua. Orang menuju ke
Hulu Selangor. Utara. 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 Betul lah. Betul lah. Utara. Betul lah utara. Ke utara. Kita yang lama lagi ni sejam lebih pun sampai. Sebab daerah kami daerah hulu. Sebab kami duduk hujung sana. Bye.